Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Maju Johor. Saya Nur Fatia Armani daripada Skasi TV, SK Sri Aman akan membawakan kepada anda liputan dan rakaman program Kem Mumtaz Lughawi Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah Peringkat Negeri Johor yang dilaksanakan di Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Ustaz, boleh kongsikan sedikit tentang tujuan program hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pertamanya ucapkan terima kasih kepada semua sekolah-sekolah KA khususnya yang terlibat dalam program ini, yang mana pada hari ini kita menjalankan program Kem Mumtaz Lughawi untuk mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Sunnah dan juga Pendidikan Syariah Islamiah. Jadi ada dua fokus. Fokus yang pertama untuk PQS, murid near miss cemerlang. Maknanya kita nak push pelajar-pelajar ini supaya dia lebih cemerlang lah, A+ dan sebagainya. Manakala untuk pendidikan syariah Islamiah, fokus kepada murid-murid galus. Kita fokuskan kepada peningkatan murid untuk lulus dalam PSI 2005. Jadi di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan ucapan penghargaan kepada semua AJK yang terlibat, rakan-rakan Rustia, khususnya daripada guru-guru di PPD Kota Tinggi lah, yang menjadi tuan rumah untuk Kem Mumtaz Lughawi PQS dan PSI pada kali ini. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan jurulatih utama negeri PQS dan juga PSI yang menjadi tulang belakang lah sebagai pemberi input dan konten untuk program-program kecemerlangan PQS dan juga PSI bagi negeri Johor tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah selesai Kem Mumtaz Lughawi pada hari ini peringkat negeri Johor yang menggabungkan 300 murid insya-Allah daripada semua negeri, semua daerah di Johor ini. Dan semoga mata pelajaran BQS, Pendidikan Al-Quran Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah PSI pada tahun ini untuk pencapaian SPM dapat memenuhi KPI 100% lulus dan mencatatkan jumlah kecemerlangan yang lebih baik berbanding tahun lepas seramai 320 orang. Saya berterima kasih kepada pihak penganjur, terutama dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan semua jurulatih serta jawatan kuasa, termasuk penerbitan daripada Sekolah Kebangsaan Sri Aman, PSS serta krunya. Semoga liputan ini menjadi satu daya tarik kepada perkembangan PSS SK Sri Aman satu masa kelak yang akan mencapai keputusan di peringkat internasional dan kebangsaan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.